Andai dapat aku putakan masa, aku akan sayang sepenuh hati anak aku yang dianugerahkan Allah kepadaku. Sekarang aku sudah hilang satu-satunya pemata kerana sikapku yang tidak bertanggungjawab. Adam. Ya. Buatkan aku sarapan. Aku lapar ni. Biskut je kita ada ya. Buatlah, aku dah lapar ni. Baik ayah. Kau buat apa lagi tercegat kat situ? Kau belajar. Aku suruh kau buat sarapan. Ayah, sakit ayah. Ayah, sakit ayah. Mana rotan aku? Ayah, tak nak ayah. Ayah, sakit ayah. Ayah, sakit. Ayah, sakit. Sini. Ayah. Kau ni yang sakit ayah. Sakit ayah. Menyesal aku besarkan kau. Kalau aku tahu macam ni, aku buang kau. Ayah, sakit. Buang. Sakit ayah. Ayah. Berambus kau di rumah aku. Berambus. Ayah, sakit. Berambus kau. Ayah. Sakit. Sini kau. Ayah, sakit. Berambus kau. Musahkan aku. Oi. Apa gila ni? Buat apa anak macam tu? Ini hal aku. Kau jangan masuk campur. Kau Hal ni. kau dah anak buah aku ni. Anak aku jangan masuk. Kau ngajar. Kau jangan masuk campur hal rumah tangga aku. Anak buah aku tu Seman. Hei Seman, kalau kau rasa menyusahkan jaga Adam tu, bagi aku dengan laki aku je jaga dia daripada menyeksakan diri. Kau laki bini berambus. Binatang pun tahu jaga anak tau. Sayangkan anak, bukan macam kau. Kenapa lah ayah ni jahat sangat? Kenapa ayah sanggup buat Adam macam ni? Assalamualaikum ayah. Adam nak ayah tahu yang Adam tak pernah minta apa-apa kat ayah. Adam cuma minta sebatang pensel baru untuk Adam belajar bersungguh-sungguh dan mengubah nasib keluarga kita. Itu pun kena marah. Bila minta pensel baru tak apalah. Adam guna je lah apa yang ada untuk belajar. Terima kasih ayah. Salam. Man, cakap ni kau kena buat tau. Kenapa tu? Asal? Adam, Kenapa dengan Adam? Adam mesti je. Ya Allah, maafkanlah aku kerana gagal menjaga dengan baik anugerah-Mu. Adam, maafkan ayah kerana gagal menjadi ayah yang terbaik untukmu.